Korang lah yang tak berjaya nak buat tuntutan dengan PLAS. Cuba korang berkumpul dalam komen. Abang Jubah nak baca komen korang satu persatu. Nak tengok berapa ramai yang berjaya dan berapa ramai yang tak berjaya. Ada seorang follower ni dia tanya Abang Jubah. Dia cakap, salam bang. Saya accident dekat highway WCE. Terlanggar tayar lori yang pecah. Bukan saya seorang je yang kena. 3-4 biji juga kereta yang terlibat. Saya dah buat report dan ada gambar sebagai bukti. Tapi WCE bagi tahu saya tak boleh claim sebab Peronda ada lalu kat situ. 2-3 kali tak ada apa-apa yang menghalang laluan. Boleh lagi bagi pendapat. Pendapat Abang Jubah, orang ni package je. Itu je Abang Jubah boleh komen. Ya, memang syarikat konsesi macam WCE ataupun PLAS, dia orang akan reject je claim korang. Sebab memang dia orang akan buat rondaan bila dia orang lalu tempat tu. Dan tak ada apa-apa objek pun yang berada atas jalan. Sebenarnya, kesilapan adalah daripada korang sendiri. Sepatutnya, bila berlakunya kemalangan, korang berhenti ke tepi dan minta pegawai rodaan tu hadir ke tempat kejadian untuk korang tengok bersama-sama objek apa yang korang langgar. Bila dah ada bukti video, bukti gambar tempat kejadian, bukti gambar pegawai rodaan, barulah mudah untuk korang membuat tuntutan. Ini tak, bila korang accident, korang start kereta, korang terus jalan. Lepas tu korang nak claim dengan PLAS. Mana maunya? Abang Jubah pernah cover satu video, cara-cara untuk korang membuat tuntutan dengan syarikat konsesi. Korang scroll dulu video-video Abang Jubah. Sekiranya tak jumpa, cuba korang komen part 2. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, terutamanya insurans Etika ataupun syarikat Takaful Malaysia, korang boleh datang terus ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Semoga korang berjaya membuat tuntutan dengan syarikat konsesi. Assalamualaikum.